Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Okey, siapa tak hadir hari ni? Semua hadir. Alhamdulillah. Okey. Hari ni hari Isnin, berapa bulan? 17. Okey. Sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey. Hari ni kita mulakan kelas kita. Ustaz nak semua berdiri. Okey. Cik duduk kan. Jadi kita belajar berdiri. Kita ikut sama-sama Ustaz. Kita pergi ke taman. Taman Maya. Okey. Sebelum kita berjogging, kita kena panaskan badan dulu. Okey, semua ikut Ustaz, kita panaskan badan sikit-sikit. Okey, kepala. Duduk bawah. Okey, pinggang kanan. Okey, pinggang kiri. Okey, kaki. 1, 2, 3, 4. Kaki kanan. Okey, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kita dah panaskan badan. Apa tujuan kita panaskan badan? Okey, selain tu tak nak cedera. Okey, betul. Semua betul. Okey, sekarang Ustaz nak kita mulakan kita punya berjogging. Kita jogging setempat. Boleh? Okey, mari kita berjogging. Jogging. Okey, kita jumpa juga ada orang jogging. Okey, kita jogging. Jogging. Jangan pula. Okey, kita jogging lagi. Jogging. Kita jumpa satu family tengah main. Okey, kita jogging lagi. Kita jumpa lagi. Ada satu family bermain. Kita jogging lagi. Kita jumpa taman permainan. Di mana ada budak-budak lain sedang bermain. Okey, semua dah penat kan? Dah apa semua tu kan? Okey, siapa boleh beritahu Ustaz apa tajuk kita pada hari ni? Okey, siapa kat sini dia selalu berada? Kalau lelaki suka berada apa? Bola lagi? Voli. Kalau perempuan? Okey, tajuk kita mari berada. Okey, semua boleh rehat, boleh duduk. Senang kan? Tak dapat. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu maksud riadah. Lepas tu kita akan tahu tentang hukum-hukum dalam riadah. Lepas tu kita akan tahu apakah adab-adab yang perlu kita lakukan dalam riadah. Dan yang terakhir, macam mana kita nak aplikasikan adab beriadah. Sebelum ni kita hanya beriadah kan? Hari ni kita belajar adab-adab beriadah. Siapa sini tahu maksud riadah? Sukan. Lagi? Perlu lagi? Senang. Melakukan aktiviti fizikal lagi. Ada siapa-siapa tahu? Melakukan regangan. Okey. Daripada gambar ni maksudnya adalah bersenam boleh, buat regangan boleh, ataupun apa-apa aktiviti. Lepas tu kita tengok pula gambar yang kedua. Masa. Dia menunjukkan masa. Kalau kita bersukan, kita lakukan waktu bila? Pagi, petang. Yang paling betul adalah waktu lapang. Kalau kita tak ada waktu lapang, kita tak boleh nak beriadah. Okey, kalau kita dah lakukan beriadah, pada sihat. Tak
Okey, jadi kita boleh simpulkan daripada ketiga-tiga gambar tadi bahawa maksud sukan adalah Senaman atau segala kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan badan seperti bersenam, bermain, berkreasi. Okey, pandai semua. Okey, kita pergi kepada hukum. Hukum bersukan adalah harus. Kenapa kita kena bersukan? Ada salah satu tuntutan hadis yang perlu kita tahu kenapa kita perlu bersukan. Hadisnya adalah, dengar apa yang Ustaz baca. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-dha'if. Riwayat Muslim. Okey, Ustaz nak Adam cuba baca maksud hadis ni bagi semua pelajar dengar. Maksudnya, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Okey, apa kata kunci kat sini? Kuat. Beriman yang kuat Disukai Allah. disukai Allah Daripada yang lemah. daripada yang lemah. Maksudnya kalau kita bersukan, kita akan kuat, sihat. Itulah adalah orang-orang yang disukai oleh Allah. Okey, kita pergi kepada adab-adab beriadah. Okey, kita tengok satu-satu gambar Kamu cuba teka. Apa adab beriadah yang pertama? Buang sampah. Bukan. Selain daripada buang Jaga sampah, kebersihan. menjaga kebersihan. Okey, yang kedua. Menetap aurat. Yang ketiga. Yang ketiga dah susah sikit. Salah, semua salah. Kamu jawab baik-baik. Jawapannya adalah memelihara memelihara semangkuk sedanan ni bermaksud kita ikut peraturan, kita bersukan bersama-sama rakan, kita tak bergaduh. Tak macam, ni bola aku tak suka, aku tak main dengan aku. Macam tu. Ataupun dia badan besar, dia keeper. Okey, kalau daripada gambar yang seterusnya, apakah adab? Yang kamu Jaga cinta. salah. Clue Ustaz. Clue dia, kalau kita bermain, takkanlah kita bermain kat tempat yang berbahaya. Kadang-kadang dekat kawasan yang sesuai. Dan selamat, betul. Yang terakhir, yang seterusnya adalah menjauhi amalan negatif. Contohnya bergaduh, berjudi, berasuah, semua perkara-perkara yang tak boleh kita lakukan ketika beriadah. Okey, yang terakhir adalah Menghormati waktu. menghormati waktu lagi. Waktu yang sesuai. Pandai-pandai. Waktu yang sesuai ni, kalau kita dengar dah azan, apa kita perlu buat? Kalau tak, nanti kena marah. Okey. Okey. Seterusnya kita akan bermain. Kita akan bermain permainan yang Ustaz buat sendiri. Amboi. Aduh, lambat pula. Saya nak seorang main ke depan, boleh? Siapa nak main? Ada masa depan.
Apa lembu? Boleh gerak kan? Ular ni kena jauh daripada ular. Ular ni kalau dia kena kita mati. Bola ni, oh ni. Gerak dulu, checkpoint. Mana checkpointnya? Satu di bawah, satu bawah tu. Satu boleh, dua boleh. Tak kisah memang. Okey. Sekarang dah seorang. Datang ke depan, tulis apa maksud dia. Berikan satu contoh aktiviti riadah. Baik. Ni dia. Sila tulis. Ya. Ya. Wih, dia hot. Bersenam. Kita tengok jawapan dia betul atau tidak. Okey. Soalan yang pertama tadi bersenam. Okey. Ini kepada guru. Siapa nama ni? Kasha tadi dia Ustaz. Sila. Sila. Kan ni apa nak sukan ke tak tepi. Okey. Siapa nak jawab? Islam menggalakkan tumpul yang mana? Ada nak jawab. Betul ke jawapan dia? Betul. Okey, jawapan dia kuat. Tengoknya apa Syah. Okey, seterusnya. Ada cepat dia. Okey, tak Ustaz kena kaya. 4. Okey, soalan seterusnya. Sebutkan satu adab riadah. Bentuk aurat. Okey, betul atau salah? Betul. Salah. Salah, kesilapan tiga tak apa. Jawapan dia betul. Soalan seterusnya. Apa yang kita perlu jaga? Aurat. Kebersihan. Baik. Keselamatan. Okey, kita cuba aurat Okey, soalan yang terakhir. Apakah hukum riadah? Okey. Seterusnya kita akan teruskan permainan. Kita nak semua berdiri. Meja tolak tepi. Meja ke tepi. Meja ke tepi kita tolak. Kita semua berdiri sekarang. Okey, saya nak 4 meja dekat depan boleh? Susun 4 meja. Boleh.
Okey. Jarak. Okey. Ustaz nak kamu bahagikan kepada 4 bulan. Satu. Okey. Nah, kita kira 1, 2, 5, 4, 2, 4. Okey, boleh duduk dekat kedua sisi. 1, 2, 3, 4. Okey. Jangan tutup guru besar, jangan tutup guru besar. Apa? 3. Makro. Okey. Seorang ambil satu straw. Satu lagi. Tak, seorang satu. Kita tak share. Kita amal syahaji. Kita megafon dia. Ya. Manajemen Hazimah. Seorang dah ambil satu belum? Mana boleh? Okey, letak semua dekat permulaan. Okey. Semua dengar arahan Ustaz untuk cara-cara bermain. Yang pertama, kamu semua hanya boleh tiup satu kali saja dan perlu bertukar-tukar. Kalau Ustaz nampak seorang tiup 2 kali, kumpulan itu disqualified. Okey? Lepas tu, kamu perlu dengar arahan Ustaz. Kalau Ustaz suruh tiup satu, pergi satu. Kalau Ustaz minta 3, 3. Kalau Ustaz minta patah balik, patah balik. Boleh? Boleh? Secara bergila-gila, Ustaz tengok 4-4 ni. Baik Ustaz, masuk. Okey, dah. Arahan belum bermula. Kamu fikir dulu cara-caranya. Nak senang sini kalau Ustaz nampak tiba-tiba 2 orang je main, kumpulan tu salah. Duduk barisan ya. Ke belakang, kalau boleh. Ini barisan kita orang Ustaz. Ustaz, jom. Dari ini. Okey. Okey. Saya nak kamu semua. Kita dah mula. Sekali je tiup korang. Okey. Saya nak kamu semua pergi ke checkpoint 1. Mula balik. Satu sampai dulu. Bukan 2 main tipu. Tak dapat kamu jalan. Saya nanya pula Ustaz. Saya memang Okey, soalan dia. Kumpulan 1. Kalau kumpulan 1 salah, kumpulan 2 boleh jawab dan dapat markah. Kumpulan 3 dapat markah. Okey, kalau kumpulan 1 berikan masa riadah. Gerak badan. Gerak badan. Senaman. Buat pada waktu lapang. Pada waktu lapang. Utamakan badan. Sihat badan. Pergi ke
Apa yakin dua? Sila keluar. Semua. Nombor berapa Ustaz? Okey, pergi ke nombor 3. So. 3, 1, 4, 3. Berikan hukum biada. Okey. Seterusnya gelak. Wow. Gelak ke? Kelima. Main tangan. Mana main ni? Kamu dah tak pernah main. Daripada permainan ni kamu sendiri tak mengamalkan adab bersukan. Tiada bersukan. Jadi apa gunanya kamu belajar kalau kamu tak amalkan? Okey, Ustaz dah semua gerak balik kat nombor 3. Letak balik bola kat nombor 3. Dengar arahan Ustaz. Okey, daripada nombor 3 gerak ke nombor 6. Jangan tolak, main dengan hijau. Main dengan satu. Main dengan hijau. Kumpulan 1. Tipu saya tadi. Soalan dia. Sabar. Daripada gambar ni. Daripada gambar ni, berikan 3 adab meletak aurat dalam bermain bola sepak. 3 adab beraurat. 3 adab beradab. Maaf Ustaz. Dia tak tahu jawapan Ustaz. Dah sebut dah tadi. Ini waktu sesuai. Waktu yang sesuai. Okey, sampai situ saja. Kita akan main permainan seterusnya. Ada lagi permainan. Sebab kita beriadab kan, kita nak tengok kamu boleh amal tak, terapkan tak adab beriadab. Ustaz semua menghati salah satu daripada kamu. Adakah bermain betul-betul? Tidak. Okey. Boleh berhenti. Ustaz akan letak tepi. Straw boleh buang Meja kekalkan. Kita akan bermain lagi. Kita nak improve lagi. Kita takkan kita akan berdiri. Ustaz, boleh Ustaz? Saya tolong Ustaz.
Okey. Okey. Lucu. Ustaz akan mainkan lagu. Jadi Ustaz balik bola kat seorang. Kamu kena tangkap bola. Orang lain kena balik kepada orang lain. Dan siapa tak dapat tangkap kena jawab soalan. Dan lagu berhenti kena jawab soalan juga. Boleh? Okey. Tangkap bola jawab soalan, berhenti lagu jawab soalan. Ada dua cara lah. Apa lagu dah start? Bintang. Kan lagu tu. Oh, mana lagu tu? Boleh? Hati-hati jangan sampai terkena orang lain. Ada beriadah Ustaz. Okey, amalkan adab biadab. Main dengan jujur. Baik Ustaz. Okey. Kami terap. Sebabkan kamu tak dapat tangkap, kamu pusingkan bola. Ustaz, sabar Ustaz. Pusingkan bola Ustaz. Pusingkan untuk mendapatkan soalan. Go Alif. Wow. Kamera. 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 Flowers. Okey, warna kuning. Soalannya adalah Kuning. apakah maksud riadah? Maksud dia adalah gerakan badan. Gerakan baru. Senaman. Senaman Macam orang. mengisi masa lapang Okey, dan menyihatkan badan. untuk okey betul. Okey. Seterusnya. Main campak je. Oh, campak. Okey. Ya, ya, baik. Okey. Boleh datang ke hadapan dan pilih bola untuk soalan kamu. Pilih bola. Jadi keluar. Sampai masa. Ini bola masuk. Manual sini. Okey. Manual. Wah. Soalannya, apakah hukum riadah? Harus. Okey, betul. Kau takkan kat ni. Besar. Kira ke hadapan. Salah baling pun dikira tidak mengamalkan. Tak ada agresi. Kira baling. Tak ada agresi langsung. Yes. That's right. That's right. Tak masalah. Okey. Tak nak tubik. Kuning. Soalannya adalah, Aku tak ubah. mengapakah riadah penting? Untuk sihatkan badan. Okey, betul. Betul. Okey, kita pergi kepada kita main lagi dua soalan mungkin. Teruskan. Berbaling dengan cara yang betul. Sila ke hadapan. Paling iman. Semangat kesekatan Izzat tak ada. Okey, biru. Soalannya adalah Tingginya. Susah sikit Ustaz.
susah-susah sikit. Sebab dia pandai Ustaz. Sebab dia baca dalil tadi. Bagi dalil. Baca. Okey, soalan susah lah. Jika riadah boleh jadi ibadah jika ada niat. Okey, betul. Okey, yang terakhir. Balik kepada Rafiq. Silakan harapan. Betul. Okey, bola kuning. Soalan yang terakhir kita bagi susah kan? Okey, soalannya adalah jika salah seorang daripada kita tidak menutup aurat ketika bermain, apakah yang perlu kita lakukan? Menegurnya. Sebab dia tidak mengabaikan adab berian. okey. Okey. Semua boleh kemas tempat, duduk tempat masing-masing. Oh, belakang. Okey. Sikit. Siapa dapat bagi tahu dekat Ustaz? Pada hari ini kita telah belajar apa? Kita masuk riadah. Ada riadah. Dalil. Okey, masuk riadah apa? Gerak badan. Contoh riadah. Senang. Okey. Hukum. Seterusnya dalil. Tadi suruh kita orang-orang beriman yang riadah. Orang beriman sebab tak beramalkan riadah. Okey. Sebagai latihan pengukuhan, Ustaz akan berikan tugasan dekat WhatsApp, guru WhatsApp. Okey. Lepas tu, Ustaz nak kamu semua belajar daripada yang kita belajar tadi, amalkanlah dalam riadah. Pada waktu PJ, Ustaz nak tengok semua amalkan adab riadah. Sekadar itu saja daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Patutnya